Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera serta selamat pagi kepada semua penonton yang dihormati yang bersama-sama kami sama ada dari Malaysia, Indonesia dan seluruh rantau ini. Bagi pihak Pusat Kajian Tamadun Islam, The Center for Malay Islamic Civilizational Studies CMICS ISTEC IIUM, saya dengan penuh rasa hormat dan sukacita mengalu-alukan kehadiran semua kesyarahan manuskrip Melayu, siri syarahan manuskrip Melayu, syarahan ke-20. Syarahan pada hari ini yang bertajuk Tulisan Jawi Tertua pada Batu Bersurat Terengganu 1303 Masihi yang akan disampaikan oleh Dr. Wan Ali Wan Muhammad, Fellow Akademik Kanan Istiqah IUM. Syarahan ini merupakan sebahagian daripada siri berterusan di bawah tema Manuskrip Melayu, Manifestasi Sastra Pemikiran dan Tamadun Islam. Kami amat berbesar hati atas penyertaan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini melalui platform dalam talian yang disiarkan secara langsung menerusi Istek TV YouTube. Sebelum kita meneruskan majlis, izinkan kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan Istek IUM, Perpustakaan Syed Muhammad Aqib Al-Atas dan pasukan teknikal dan media yang turut membantu menyiarkan program ini secara langsung di YouTube Istek TV. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit penceramah kita pada hari ini. Yang dihormati Dr. Wan Ali Wan Muhammad, merupakan Fellow Akademik Kanan di Istek IUM dan seorang sarjana terkemuka dalam bidang manuskrip Melayu. Penyelidikan dan penulisan beliau banyak tertumpu kepada paleografi Jawi, teks-teks Melayu klasik, serta warisan intelektual dan ketamadunan dunia Islam Melayu. Pada pagi ini, Dr. Wan Ali akan membimbing kita menelusuri hikmah, pemikiran falsafah dan tradisi intelektual yang terkandung dalam tulisan Jawi klasik yang menjadi salah satu tonggak utama tamadun Melayu. Sesi ini akan berlangsung mengikut urutan berikut. Yang pertama, penyampaian syarahan oleh Dr. Wan Ali Wan Muhammad, serta kedua, sesi soal jawab. Bagi sesi soal jawab, para penonton dijemput untuk mengemukakan soalan melalui ruangan sembang langsung, iaitu live chat di YouTube. Beberapa soalan terpilih akan dikemukakan kepada penceramah pada akhir syarahan, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya saya menjemput penceramah Dr. Ali Muhammad untuk menyampaikan syarahan. Dipersilakan, Dr. Wan. Terima kasih saudara Zaki, juruacara kita pada majlis pagi ini. Dan juga terima kasih kepada beberapa staf yang membantu dari segi teknikal untuk memastikan susunan ceramah pagi ini berjalan dengan teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema ataupun tajuk sesi pada pagi ini ialah tulisan Jawi pada Batu Bersurat Terengganu. Ini adalah lanjutan daripada syarahan yang saya sampaikan sesi 2 bulan yang lalu, membicarakan tentang lima pemikiran Melayu klasik tentang Jawi. Jadi 5 pemikiran tersebut ialah yang pertama, skrip Jawi klasik diwujudkan untuk mengislamkan skrip tulisan orang Melayu. Pemikiran kedua ialah mendekatkan penganut Islam dengan Al-Quran. Yang ketiga ialah dalam bahasa Melayu ada 2 bahasa, iaitu bahasa tulisan dan bahasa lisan. Dalam pemikiran keempat pula, huruf pa yang biasa kita guna titik 3 di atasnya tidak ada dalam tulisan Jawi. Ini mengikut kata-kata Raja Ali Haji.
dalam Bustan Al-Katibi. Dia kata, tidak ada. Dan yang akhir sekali ialah ejaan pendek yang kurang menggunakan vokal adalah satu tahap kebijaksanaan orang Melayu. Ini pun Raja Ali Haji ada menyatakan dalam kitab Bustan Al-Katibi yang beliau tulis. Jadi itu secara ringkas apa yang diperkatakan dalam lecture yang lepas. Jadi seterusnya saya ingin menunjukkan dua slide tulisan Jawi yang terdapat pada batu bersurat Terengganu, iaitu tulisan Jawi tertua yang masih terpelihara yang dapat kita lihat sekarang. Terengganu, batu bersurat Terengganu sekarang tersimpan di Museum Terengganu. Walaupun di museum lain ada salinannya. Jadi itulah bentuk tulisannya. Kurang cantik, tapi itulah sifatnya pada tulisan Jawi pada zaman dahulu. Satu lagi, ini page keempat. Apa permukaan keempat kepada batu bersurat Terengganu juga lebih kurang sama dari segi sistem tulisan dan ejaannya. Sukar dibaca. Jadi memberi sedikit imbasan. Yang ketiga ini bagi saya amat penting dalam usaha mengenali tulisan Jawi pada batu bersurat Terengganu, tetapi ada masalah teknikal sedikit. Di mana tajuk dia di atas tu tidak tertera dalam skrin. Tapi secara umumnya saya boleh katakan macam ni, bahawa sebelah kiri, kolom kiri ialah tulisan yang kita salin daripada tulisan yang terdapat pada batu bersurat Terengganu. Tengah tu ialah tulisan yang terdapat dalam manuskrip ataupun yang terdapat dalam dokumen-dokumen terawal. Tidak semuanya ianya betul-betul macam tu, tetapi itulah keadaannya, bahawa yang tengah itu ialah yang sering digunakan dalam manuskrip terawal. Dan yang ketiga ialah perkataan-perkataan Melayu yang terdapat dalam satu kamus Jawi yang tertua ataupun di antara yang tertua, kalau tak silap dicetak pada awal abad ke-20. Jadi di sini ada 3. Kanan, tulisan yang disalin betul-betul daripada batu bersurat. Yang kedua, tulisan yang sering didapati dalam manuskrip Melayu. Dan yang ketiga, sebelah kanan sekali ialah tulisan pada satu kamus Melayu lama. Jadi saya nak menerangkan perbezaan tulisan. Sebagai contoh apa yang dapat dilihat di sini. Dalam batu bersurat Terengganu, perkataan raja dieja ra alif jim alif. Ada alif di situ. Pada, perkataan pada ditulis pa dal alif. Benua macam biasa, binun waw alif. Baginda ada alif, 2 ada alif, datang memang ada alif juga, kelima
Lepas 5 tu dia berbeza, dia ada alif lagi. Uh, dan yang lain pun lebih kurang sama dengan zaman tulisan dalam manuskrip ataupun dalam kamus awal abad ke-20. Jadi di sini kita dapat kesan bahawa senarai ini sebenarnya panjang, tetapi yang dapat dimasukkan dalam skrin ini pendek. Penggunaan vokal alif pada raja itu berbeza daripada manuskrip. Manuskrip tak ada alif. Pada pun begitu. Dia dalam Batu Pusat Terengganu ada alif. Dia tambah alif. Tapi dalam manuskrip lain tak ada. Sama juga dengan benua. Yang lain kalau manuskrip nun waw, tapi dalam Batu Pusat ada alif, dan dalam manuskrip dalam kamus Melayu lama ada alif. Baginda ada alif, tapi dalam manuskrip Melayu biasanya tidak ada. Sama juga dua, dia dawaw alif. Dalam manuskrip lama biasanya dawaw saja, tidak ada alif. Jadi saya nak menekankan bahawa dalam ejaan Jawi yang yang terdapat dalam Batu Bersurat Terengganu itu, penggunaan alif itu lebih banyak daripada dalam tulisan Jawi yang terdapat dalam manuskrip Melayu. Seperti dalam senarai tengah ni. Itu satu perbezaan yang menunjukkan bahawa tulisan Jawi pada Batu Bersurat Terengganu mengguna lebih banyak vokal alif berbanding dengan tulisan Jawi yang terdapat dalam manuskrip klasik seperti pada abad 17, 18 dan 19. Begitu juga kalau vokal waw, kita dapati bahawa dalam Batu Bersurat Terengganu, penggunaan vokal waw ni lebih banyak berbanding dengan tulisan pada yang terdapat dalam manuskrip Melayu lama. Ya. Aku alif kah waw, itu alif ya ta waw, lalu lam alif lam waw, palu, batu dan kamu. Sedangkan dalam manuskrip lama, alif kah, alif ya ta, lam alif lam, ba alif lam, ba alif ta waw dan ka alif mim. Begitu juga kalau kita tengok vokal, penggunaan vokal ya. Dalam Batu Bersurat, dia berbeza daripada dalam ejaan Jawi dalam manuskrip. Jadi secara rekas ya, saya nak sebut bahawa dalam Batu Bersurat Terengganu tu, dia punya
sistem ejaannya agak berbeza daripada manuskrip. Satu aspek lain yang saya nak sebut juga ialah batu bersurat Terengganu, kesan daripada daripada lamanya ia terdedah kepada cuaca di ruang yang terbuka, menyebabkan tidak ada dapat dikesan tanda titik pada huruf-huruf seperti pa. Ya. Okey. Seterusnya saya nak sebut satu perkara tentang approach dalam bidang kajian batu-batu bersurat. Dalam konteks batu bersurat Terengganu ini, mengikut seorang pengkaji Belanda, bahawa batu bersurat ini ditulis supaya ia boleh dibaca oleh orang ramai. Ini merupakan satu dokumen yang amat penting yang perlu diketahui oleh semua orang dalam wilayah berkenaan supaya mereka faham tentang dasar ataupun peraturan baru kerajaan. Jadi oleh sebab biasanya kalau mereka nak menulis pada zaman tersebut, biasa pada zaman sebelum pada zaman dipengaruhi oleh tradisi tulis India, biasa mereka guna daun lontar, tetapi ianya kali ini ditulis pada batu sebab ada tujuan khas, iaitu dokumen ini ingin diletak pada tempat yang terdedah di mana ramai orang boleh membacanya. Itu dari segi tradisi penulisan. Satu perkara lagi yang juga disebut oleh Kaspari ialah penulis batu bersurat Terengganu ini bukan seorang tetapi dua orang. Mengikut beliau, pada zaman tersebut, ini berdasarkan kepada kajian-kajian beliau tentang batu bersurat yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno yang lain. Orang yang mendraft teks itu berbeza daripada orang yang menyalin pada batu. Dan orang yang mendraftkan teks tulisan itu sebenarnya lebih mahir dalam bidang nahwu dan seni menulis daripada penyalin pada batu. Ini ialah kerana pada zaman dahulu di istana biasanya merupakan tempat di mana pakar-pakar bahasa menjalankan tugas mereka untuk menulis surat-surat bagi pihak raja kepada raja-raja yang lain. Dan dalam konteks ini, kita dapati bahawa jadi itulah kemahiran dari segi menulis mengikut nahwu dan ejaan terdapat pada orang yang mendraftkan teks tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa orang yang mendraftkan teks itu seorang yang mahir dari segi penggunaan bahasa Melayu pada zamannya. Dan akibat daripada keadaan itu, saya lebih cenderung untuk mengatakan bahawa mungkin orang yang mendraftkan teks asal tu mengikut bunyi yang
digunakan pada zamannya, iaitu dengan banyaknya digunakan vokal alif, menunjukkan beliau seorang penutur bahasa Melayu yang baik, dan lantaran mungkin beliau itu adalah seorang orang Melayu dan bukan orang Arab ataupun orang India. Itu telahan saya. Dan dalam konteks ejaan pada batu bersurat Terengganu ini, kita kena faham bahawa pada abad ke-13 dan sebelumnya, wilayah alam Melayu ini banyak dipengaruhi oleh tradisi tulis India yang menyebabkan bahasa Melayu pun sering disebut sebagai bahasa Melayu kuno sebab banyaknya hubung kait dengan penggunaan bahasa Sanskrit. Jadi dalam bahasa Melayu kuno seperti yang kita sering faham, hanya ada 3 vokal saja. A, I dan U. Dan tidak ada bunyi vokal E atau O. Itu dari segi vokal. Samping itu, terdapat juga pada dalam bahasa Melayu kuno terdapat vokal panjang. Terdapat vokal panjang. Kalau A dia jadi A, I dia jadi I, U dia jadi U. Jadi kita dapat kesan bahawa ada yang pengaruh bunyi vokal panjang dalam bahasa Melayu kuno ini menambahkan lagi kepada pengarang-pengarang pada zaman itu untuk mengeja menggunakan huruf vokal. Kalau vokal pendek digunakan, mungkin dia dilupakan saja penggunaan vokal. Tapi kalau ada vokal panjang dalam sesuatu perkataan, mereka tak boleh elak daripada menggunakan bunyi huruf vokal yang panjang tersebut. Dalam batu bersurat Terengganu, pengaruh sedemikian, vokal alif hadir dengan jelas. Seperti dalam Dharma, Hamba, Raja dan Pada. Seperti yang disebutkan sebelum ini. Sebagai rumusan, tulisan Jawi pada batu bersurat Terengganu amat berbeza dibandingkan dengan tulisan Jawi klasik abad ke-17 dan selepasnya. Tulisan Jawi pada batu bersurat Terengganu banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu kuno, sedangkan tulisan Jawi klasik banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, tulisan Jawi mengalami beberapa perubahan asas. Jadi dalam apabila kita nak memahami proses pertumbuhan tulisan Jawi, kita perlu memikirkan kemungkinan bahawa dia ada peringkat perubahan. Dia tidak sama daripada awal hingga akhir. Dia ada peringkat perubahan dari semasa ke semasa. Seperti apabila kita melihat tulisan Jawi pada batu bersurat Terengganu, tulisan Jawinya banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu kuno sekaligus Sanskrit dan tidak ada laras nahu ataupun pengaruh laras nahu dan juga pengaruh bahasa Arab. Jadi itulah apabila kita nak memahami perkembangan tulisan Jawi lama, kita kena faham
kemungkinan ada peringkat-peringkat yang berbeza. Kalau dalam zaman klasik, pengaruh bahasa Arab itu memang ketara. Akibatnya penggunaan huruf vokal alif amat berkurangan. Tapi dalam batu bersurat Terengganu ini memang agak jelas penggunaan huruf alif dalam sistem ejaan. Saya itu sajalah sedikit pencerahan dari saya tentang tulisan Jawi pada batu bersurat Terengganu. Sekian. Terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Ali atas syarahan yang sangat bermakna dan membuka minda tadi. Kini tibalah masanya untuk kita meneruskan ke sesi soal jawab, yang mana soalan-soalan terpilih akan dibaca daripada YouTube channel yang akan dikemukakan kepada Tuan Ali untuk dijawab. Untuk Tuan Ali sini saya nampak ada dua soalan. Yang pertama daripada Haris Radwan. Assalamualaikum Doktor. Selain batu bersurat Terengganu, adakah terdapat batu bersurat lain bertulisan Jawi? Okay, terima kasih di atas pertanyaan tersebut. Apabila saya mengkaji tentang batu-batu bersurat terawal, memang saya dapat kesan adanya beberapa batu bersurat lain, tetapi batu-batu bersurat lain itu lebih sifatnya amat pendek dan kurang memberi penjelasan yang baik tentang nahwu dan sistem ejaan, sebab biasanya batu-batu bersurat yang lain itu ialah tulisan Jawi pada batu nisan. Pada batu nisan seperti yang terdapat di Johor, di Pahang dan juga di Melaka. Ia amat pendek. Bahkan kalau ada 3 ayat, mungkin 1 ayat saja dalam bahasa Melayu, 2 lagi dalam bahasa Arab. Jadi akibatnya dia tidak begitu membantu dalam usaha kita memahami tulisan Jawi pada zaman-zaman terawal. Itu. Soalan kedua Doktor daripada YouTube juga, Assalamualaikum. daripada Sofia Hani. Assalamualaikum Doktor. Kenapa banyak perbezaan di antara tulisan batu bersurat Terengganu dan zaman abad ke-18? Terima kasih juga kepada saudari yang bertanya soalan kedua. Ini pertanyaan tentang perbezaan antara tulisan Jawi pada batu bersurat Terengganu, iaitu abad ke-14, dan tulisan Jawi pada zaman klasik, iaitu pada abad 17, 18, 19. Perbezaan ini ada kaitan langsung kepada 2 faktor kemasyarakatan pada zaman itu, iaitu pada abad ke-14 pengaruh Arab di wilayah ini masih berkurang. Sebaliknya pengaruh Sanskrit amat kuat. Pengaruh Sanskrit amat kuat, bahkan
sejak daripada abad ke-6 lagi, batu bersurat Sriwijaya itu pun sudah ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Jadi kita dapati memang sejarah pengaruh bahasa Sanskrit terhadap bahasa Melayu kuno ini memang lama. Itu sebabnya, sebaliknya pada zaman pada abad keempat 17, 18, 19, pengaruh tradisi tulis India di alam Melayu sudah berkurangan, sebaliknya telah diambil alih oleh kekuatan pengaruh tradisi tulis dari Arab. Dan ini menyebabkan timbul perbezaan dari segi sistem ejaan pada batu bersurat Terengganu berbanding pada tulisan Jawi pada manuskrip pada abad-abad 17, 18 dan 19. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada satu Boleh saya soalan tanya? Dr. daripada Zoom ni, Ha. daripada P. Bun Chuan. Dia bertanya berkenaan dengan apakah bahasa Melayu BBT ni, maksudnya apakah bahasa Melayu batu bersurat Terengganu masih sezaman dengan bahasa Melayu prasasti Kedukan Bukit, Talang Tua dan sebagainya. Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Terima kasih kepada saudara yang bertanya soalan ketiga, iaitu adakah tulisan Jawi pada batu bersurat Talang Tua sama dengan tulisan Jawi pada batu bersurat Terengganu. Daripada pemerhatian saya yang ringkas, saya dapati bahawa saya dah cuba sebenarnya memahami persamaan dan perbezaan. Saya dah cuba membaca tulisan pada batu bersurat Talang Tua. Daripada seluruh teks Talang Tua itu, daripada kajian saya, kira-kira 55% perkataan tu saya boleh teka. Ianya sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Sanskrit. Tapi saya menghadapi sedikit masalah bila meneka itu. Kadang-kadang bunyinya dia perlu sedikit masa untuk memahami sama ada ia betul-betul boleh dianggap bahasa Melayu kuno ataupun bahasa Sanskrit. Sebaliknya bila saya membaca teks batu bersurat Terengganu, saya boleh membaca dengan cepat. Boleh dikatakan bahawa kalau ada 100 perkataan, mungkin 95 perkataan itu saya boleh baca dengan cepat. Saya boleh memahaminya dengan cepat. Jadi itulah, dia ada kait mengait, tetapi sudah ada perbezaan. Okey. Oh, ni saudara kita ni. Mercy. Oh ya. Nak tanya macam mana? Nak tanya okey, daripada saya nak direct interaksi ke macam mana ni? Okey, ada lagi soalan Doktor. Saya sebut di sini lah. Daripada Datuk A.R. Zulkhairi. Assalamualaikum Doktor. Mengapakah batu bersurat Terengganu dianggap sangat penting dalam sejarah tulisan Jawi Islam di alam Melayu? Oh ya. Itu ada satu soalan lagi, iaitu kenapa BBT ini dianggap amat penting dalam sejarah alam Melayu. Jadi bagi saya,
batu bersurat Terengganu ialah batu sejarah tertua yang kita dapat temui dan masih terpelihara di bumi alam Melayu pada masa sekarang. Ianya amat, sebab ia tertua, ianya amat penting untuk kita kaji. Dan macam saya sebut sebentar tadi bahawa kita boleh lihat dari sudut-sudut Islam, pengaruh Islam. Kita boleh lihat dari sudut-sudut pengaruh bukan Islam. Kita boleh lihat dari sudut-sudut kenapa ianya ditulis. Kita boleh lihat juga tentang pengaruh-pengaruh Arab ataupun pengaruh-pengaruh India ataupun pengaruh-pengaruh lain yang terdapat padanya. Jadi ianya menjadi dokumen yang amat penting untuk kita memahami tradisi tulis pada abad ke-14 dan juga masyarakat pada zamannya. Jadi itulah yang saya rasa bahawa kita dalam mengkaji manuskrip Melayu, kita tak boleh lari daripada memahami konten atau tulisan pada batu bersurat. Batu bersurat Terengganu ni bukan manuskrip. Sebab dia batu, dia bukan manuskrip. Manuskrip ini bahan yang boleh dipegang, boleh dibawa ke mana-mana, portable. Tapi kita tak boleh elak bila mengkajikan manuskrip Melayu, kita sedikit sebanyak perlu tahu tulisan jawi, tradisi tulis, siapa menulis, siapa yang memahat tulisan yang terdapat pada batu bersurat Terengganu. Jadi dia membuka minda kita tentang perspektif masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Itu jawapan saya. So ada lagi soalan? Tu nak tanya. Okey. Boleh. Okey, boleh on kat situ ya. Assalamualaikum. Boleh dengar? Okey, boleh tanya. Dr. Wan, saya ada 2 soalan. Ya, boleh. Saudara Merah Selimut Salim. Satu adalah, Hari depan kita jumpa ya. selain batu bersurat Terengganu ni, apa lagi batu bersurat yang ada di alam Melayu yang kita jangkir Kedukan Bukit Seberena, itu lebih pada zaman Buddha dan sebagainya. Apa lagi batu bersurat yang ada di alam Melayu yang boleh nampak menunjukkan suatu pemerintahan? Macam batu bersurat Terengganu tu menunjukkan pemerintahan. Ada macam tadi Dr. Wan sebut, ada batu bersurat yang lain tapi pendek-pendek. Contohnya saya dengar macam kata batu Ibn Sidan itu macam pendek sangat, tak ada benda kan. Apa lagi batu bersurat yang menunjukkan pemerintahan bersifat Islam di alam Melayu? Itu soalan saya. Dan kalau boleh zaman bila lah. Kedua, kenapa ya dalam bahasa Melayu ni dia retain banyak perkataan Sanskrit, sedangkan di India sendiri asal Sanskrit tu, bahasa Sanskrit dah mati, dan Sanskrit tu sebenarnya bahasa high kasta. Kasta tinggi, bahasa kasta tinggi yang bukan orang sembarang boleh pakai, yang boleh pakai kasta tinggi, tapi di alam Melayu ni dia jadi macam orang kata hampir separuh perkataan Melayu tu. Macam sebab apa kita boleh retain di Sanskrit tu? Itu dua soalan saya. Ni kawan saya juga ni, Merah Selimut ni. Jadi ada 2 soalan. Satu ialah di samping batu bersurat Melayu, batu bersurat Terengganu, ada tak batu-batu bersurat lain yang menunjukkan hubungan dengan pemerintahan? Pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam. Yang bersifat Islam lah. Kalau Kedukan Bukit tu ada tu pemerintahan dia bukan Islam. Ya, jadi yang saya dapat ingat ialah di Aceh. Ada satu batu bersurat yang menunjukkan
kedatangan terawal Islam ke sana, saya tidak berapa ingat, tapi batu bersurat tu ada yang menunjukkan kedatangan terawal Islam ke sana. Dia Oh, agak pendek. Ianya agak pendek, tetapi tidaklah begitu pendek. Yang kedua ialah yang kedua itu manuskrip. oh, okey. Yang kedua itu batu manuskrip yang terdapat di Kriti, bukan batu bersurat. Yang saya dapat ingat itu sajalah, Saudara Merasilu. Okey, yang di Aceh tu adakah yang ada sebut pasal pemerintahan terhadap Kedah dan Pasai, ada nama apa? Wadah Iman Rahmatullah benda lah. Lebih kurang macam tu lah. Itu ada sultanah apa dah. Ada, saya ingat ada perkataan tu, hak ke atas pemerintahan Kedah dan Pasai, darat, laut dan darat. Ada perkataan lebih kurang macam tu. Oh, bukan. Saya tak Lain. ada ingat yang itu. Tak ada ingat yang itu. Yang ini lebih kepada hak betul-betul kedatangan Islam. Okey. Betul-betul kedatangan Islam. Saya kena cek daripada buku-buku yang saya pernah baca. Tapi tak ada kesempatan untuk saya semak sekarang. Okey. Tak apa pula. Nanti Ustaz. Ya. Yang kedua tu apa soalan? Soalan dia, kenapa dalam vocab bahasa Melayu ni kita retain banyak bahasa Sanskrit, sebab hampir separuh bahasa kita ni ada perkataan Sanskrit, sedangkan bahasa Ya. asal India di sana dia ada masa, satu dia dah mati, bahasa dia dah mati. Kedua, bahasa Sanskrit ni kasta tinggi. Kasta tinggi, orang Ya. bawah tak boleh baca pun. Dilarang baca bahasa Sanskrit. Tiba-tiba kat kita ni banyak retain. Apa sebab dia tu? Ya. Saya rasa macam inilah jawapannya ialah raja-raja Melayu pada zaman dulu, bila dia nak naik takhta, dia panggil rahib-rahib India ni untuk datang menjalankan tugas upacara melantik raja. Jadi rahib-rahib dari India ni ialah orang-orang yang berilmu dalam ajaran Buddha ataupun ajaran Hindu, dan mereka ini menggunakan skrip Sanskrit. Sebab dalam tradisi India ni ada satu bahasa yang dikait rapat dengan agama, iaitu Sanskrit. Jadi bila kita suruh ataupun kita jemput rahib-rahib datang menjalankan upacara menaikkan takhta raja-raja, jadi mereka terbawa-bawa dengan pengaruh bahasa agama, iaitu bahasa Sanskrit. Jadi selalu digunakan di alam Melayu untuk melantik raja-raja. Jadi terbawa-bawa lah penggunaan bahasa Sanskrit. Tapi di India mungkin sudah ada beberapa bahasa lain yang boleh digunakan dengan bebas tanpa perlu digunakan Sanskrit. Tapi di alam Melayu, sebab kita jemput rahib tu dia mahir bahasa berkait dengan agama. Jadi itulah saya rasa menyebabkan Sanskrit kekal mempengaruhi tradisi tulis di alam Melayu. Itu jawapan saya, ya. Okey, tak apa dah. Lepas saya nampak ada orang nama HP user ni, dia nak bersuara tapi tak dapat, dia kata tak dapat attention. Mungkin kita boleh bagi dia HP user ni. Dia angkat tangan tadi, dah hilang dah. HP Itu user saya agak sedikit rasa terganggu sebab
sistem internet pada pagi ini rupa-rupanya banyak gangguan. Hmm. Ada soalan lain? Rasanya tadi daripada HP user ni ada HP user nak nak bercakap bertanya. tak tahu dia jadi ada. Dah HP user kalau nak bercakap unmute. Dah tahu mana dia. Dah Okey, tak sementara nampak. tu ada soalan lain. Kita fokuskan soalan lain. Ada soalan lain? Ada. Banyak tanya tu. Okey, kita pergi ke soalan daripada yang tadi pernah tanya tadi daripada T Bon Chuan. Ya. Apakah yang menyebabkan tulisan Jawi BBT lebih mendekati tulisan Jawi moden daripada tulisan Jawi klasik sekitar kurun ke-13 hingga 19 dari segi pemvokalan abjad dan sebagainya? Ya, satu perkara yang juga menarik perhatian saya ialah apabila melihat tulisan pada batu bersurat Terengganu ni dengan banyaknya digunakan vokal alif, ia mendekati sistem ejaan yang dicipta oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tidak lama dulu, iaitu diperbanyakkan lagi perkataan yang Jawi yang menggunakan alif. Jadi itu memang satu hakikat yang saya pun rasa tertanya-tanya, tapi saya memang akui ada sedikit hubungan yang agak rapat di antara tulisan pada BBT dengan tulisan moden. Saya beranggapan buat masa ni bahawa tulisan Jawi pada BBT itu berdasarkan kepada bunyi sebutan Melayu pada zaman tersebut. Dan pada zaman itu pengaruh bahasa Arab dan pengaruh yang dibawa oleh ulama-ulama Melayu yang pergi belajar di Arab belum wujud. Sebaliknya apabila pengaruh ulama yang belajar di negara Arab menulis kitab ataupun pulang ke tanah air dan membuka pondok-pondok atau pesantren, mereka terbawa dengan apa yang mereka belajar di Mekah, di Madinah, iaitu mereka terpengaruh dengan nahwu dan perkataan Arab. Jadi nahwu dan perkataan Arab ni dia kurang guna alif, ya ataupun waw. Jadi bila mereka balik, mereka terbawa-bawa dengan pengaruh tu. Akibatnya seperti kita tengok dalam manuskrip Melayu pada abad 18 ke 19, ejaannya tak kurang menggunakan huruf alif, to the extent sehingga kan Raja Ali Haji dalam Bustanul Katipin pun banyak menulis tentang keadaan pada ejaan pada zaman itu, dan salah satu yang beliau kata yang menarik, Raja Ali Haji ada sebut dalam pemikiran 3, dalam bahasa Melayu ada 2 bahasa, iaitu bahasa tulisan dan bahasa lisan. Jadi walaupun ejaannya sama tapi bunyinya kadang-kadang lain. Macam podal, pada. Kita anggap po itu sebagai titik 3, tetapi mengikut Raja Ali Haji, orang Melayu pada zaman dulu dia guna fa titik 1, tetapi tengok kalau perkataan itu perkataan Melayu dia akan bunyi pa.
bibir ditutup. Tapi kalau perkataan perasaan di Arab dia akan guna fa, bibir sedikit dibuka. Itulah. Dalam bahasa Melayu ada dua bahasa, iaitu bahasa tulisan dan bahasa lisan. Dan dia sebut satu lagi, huruf pa tidak ada dalam tulisan Jawi. Dan yang akhirnya ialah ejaan pendek yang kurang menggunakan vokal adalah satu tahap kebijaksanaan orang Melayu. Bagi Raja Ali Haji, orang yang bijaksana menulis pada zamannya, abad ke-18 dan 19, ialah orang yang kurang guna vokal. Kalau kita nak eja pada, tak perlu letak pa alif, da alif. Bagi dia cukup dengan pa dal. Sebab orang bijak dia kurang guna huruf vokal. Itu apa yang dia kata. Itu je lah sedikit pandangan saya. Ada lagi, Doktor? Ya, ada gitu. Tak Ah, pun dia jawab. Okey, ini daripada Datuk A.R. Zuhairi lagi. Ya. Bagaimanakah orang awam boleh menghargai dan memelihara warisan manuskrip serta artifak sejarah seperti BBT dalam kehidupan moden sekarang ni? Itu maaf Datuk, saya fikir saya pun sedikit suka untuk menjawab itu, tapi memang daripada amalan-amalan dan perbincangan-perbincangan yang diadakan sekarang, institusi-institusi yang ada kaitan dengan manuskrip pun bertanya-tanya dan memikirkan cara macam mana untuk menyebarluaskan tulisan Jawi lama. Macam tu soalan tulisan Jawi lama. Bagaimana orang awam boleh menghargai dan memelihara warisan manuskrip? Ya. Macam mana orang awam sekarang boleh menghargai dan memelihara tulisan manuskrip. Salah satu yang saya dapat ingat ialah apabila kita buka manuskrip Melayu, kita akan dapati kadang-kadang tulisannya cantik. Kita dapati iluminasi ataupun lukisannya cantik, ataupun decoration juga jenis lukisannya yang cantik. Mungkin itu boleh disebar luas, dibuat dalam bentuk postcard dan sebagainya, ataupun teks-teks yang istimewa. Bahkan ada satu teks di istek ni, Cok Mohon Raja yang mengesahkan manuskrip tersebut ialah manuskrip yang dia perakui betul. Jadi Cok Mohon Raja tu mungkin boleh dia jadikan postcard untuk orang sekarang memahami tentang ciri-ciri penghayatan dan penghargaan masyarakat dahulu terhadap manuskrip Melayu. Tapi saya akui bahawa ada perbincangan tentang tajuk berkenaan di kalangan institusi-institusi yang ada menyimpan manuskrip Melayu seperti di Pusaka Negara, di Istek dan sebagainya. Bahkan yang saya faham, Pusaka Negara telah pun berusaha mencipta satu kain batik yang berasaskan lukisan pada manuskrip
dan ditunjuk dalam satu majlis, saya pun hadir. Ini ke arah mempopularkan tradisi yang terdapat dalam manuskrip Melayu. Itu ya Datuk yang dapat saya jawab. Okey, saya kira ada satu lagi soalan. Lepas tu kita tutup lah. Ya. Daripada YouTube, betul? Ya. Daripada Brother Rizwan Sazali. Assalamualaikum, Doktor. Adakah penemuan batu bersurat Terengganu menandakan wujudnya empayar Islam yang kuat di alam Melayu? Sudah pasti batu bersurat Terengganu itu ada hubung kaitnya dengan kedatangan Islam ke Terengganu. Sebab secara tradisinya itu satu makluman diraja tentang apa hasrat raja di Terengganu untuk masa depan negeri Terengganu, iaitu bahawa dia ingin melaksanakan hukum-hukum Islam. Dan secara tidak langsung dia mengisytiharkan Islam sebagai agama raja dan agama rakyat negeri Terengganu. Jadi batu besar Terengganu itu ada hubung kaitnya dengan Islam yang terdapat di Terengganu. Apa lagi soalan? Saya tak tahu jelas. Ulang balik soalan. Adakah penemuan batu bersurat Terengganu menandakan wujudnya empayar Islam yang kuat di alam Melayu? Saya rasa batu bersurat itu tidak menunjukkan adanya wujudnya kerajaan Islam yang kuat. Ia hanya menunjukkan bahawa Sultan Raja Terengganu mengisytiharkan dia akan mengikut agama Islam. Dia minta rakyatnya menganut agama Islam dan dia akan melaksanakan undang-undang Islam. Tapi batu bersurat itu belum menunjukkan bahawa adanya kerajaan Islam yang kuat di alam Melayu pada zaman tersebut. Doktor, kalau saya boleh interject kejap lah. Boleh saya, persoalan tadi tentang kerajaan kuat tadi menarik minat saya. Dengar ya. Tuan, dengar. Okey, yang saya ingat dalam teks tu ada sebut perkataan Sri Paduka Tuhan, dia bertitah ke atas sekalian Raja Mandalika. Jadi Raja Mandalika ni membayangkan, sebab sistem Mandalika dalam sistem lama ada raja-raja bawahan keliling satu kerajaan. Jadi itu yang mungkin maksud dia, sebab satu titah seorang raja yang tinggi, dia ada sekalian Raja Mandalika ke atas raja-raja bawahan. Tu yang kita boleh membayangkan adanya satu kerajaan besar yang mana di bawahnya ada kerajaan yang lebih kecil. Mungkin dari situlah dia punya soalan dia. Ya. Okey, terima kasih. Saya rasa saya agak bersetuju dengan saudara Merasidu bahawa perkataan Mandalika itu menunjukkan adanya hierarki pemerintahan. Dan setakat yang saya faham, Mandalika ini ialah seolah-olah macam keluarga-keluarga diraja, keluarga-keluarga diraja di sana yang mempunyai kuasa. Tapi dalam konteks batu bersurat Terengganu, ianya menunjukkan batu bersurat itu sesuatu pengumuman baru. Ada kemungkinan bahawa Raja Terengganu pada masa itu juga meminta raja-raja di bawahnya ikut memeluk agama Islam dan juga ikut memupuk Islam dalam wilayah masing-masing. Tapi saya tak
rasa batu bersurat Terengganu tidak menunjukkan bahawa kerajaan Terengganu pada masa itu ialah satu kerajaan yang kuat dan besar. Tapi memang dah ada sistem pemerintahan. Satu lagi, Doktor, saya nak balik pada rumusan ni. Ya. Perenggan terakhir, pada peringkat terawal abad keempat Masihi, tulisan Jawi banyak diperoleh oleh bahasa kuno. Jadi saya fikir, macam mana abad keempat Masihi ni ada tulisan Jawi ni? Apa ceritanya? Saya pun tak tahu je. Sebab Doktor sebut kat sini ni, abad keempat Masihi, tulisan Jawi banyak diperoleh oleh bahasa kuno. Jadi, abad keempat tu apa yang bentuk tulisan Jawi masa tu? Ada ke ataupun ni sebenarnya abad keempat Hijrah? Tu. Oh, maaf. Apa yang saya maksud abad keempat ialah abad ke-14. Oh, 14. Okey. 14. Ketinggal huruf. Okey. 14th century, ya. Okey. Abad keempat, ya. Okey. So saya kira tak ada soalan lagi. So terima kasih Doktor. Kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Ali Muhammad atas kesudian beliau berkongsi ilmu dan kepakaran bersama kita pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta di atas kehadiran dan penglibatan aktif sepanjang sesi ini. Kami mohon maaf jika sekiranya ada kesulitan-kesulitan yang berlaku di sepanjang sesi ini berlangsung. Siri syarahan ini mencerminkan komitmen berterusan CMICS Istiqlal IUM dalam memelihara, mengkaji dan menyebar luas khazanah intelektual manuskrip Melayu Islam dan peranannya dalam peradaban. Kami mengalu-alukan sokongan berterusan tuan-tuan dan puan-puan dengan melanggan Istek TV serta mengikuti platform media sosial rasmi Istek. Dengan itu, maka berakhirlah syarahan ke-20 siri syarahan manuskrip Melayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.